Dulu lagu nasyid pernah diharamkan di Malaysia, bukan rock kapak, bukan dangdut tapi nasyid. Lagu kasih kekasih nyanyian intim sekitar hujung 90-an, awal 2000 macam tu, pernah diharamkan untuk dinyanyikan dalam acara universiti, termasuklah di UIA. Kenapa? Bukanlah disebabkan lirik dia yang sesat, tetapi pada waktu itu garis panduan muzik Islamik sangatlah ketat. Nada romantik dan vibe syahdu dianggap melalaikan pada ketika itu. Niat asal intim ni adalah nak menegur budaya couple yang tengah menjadi trend di kampus pada waktu tersebut. Lalas dia pula yang kena ban. Walaupun ada kontroversi, zaman itulah zaman era kegemilangan nasyid Malaysia dan zaman di mana dibesarkan dengan suara Hijaz, UNIC, Intim, Mestika dan banyak lagi lah kumpulan-kumpulan nasyid yang lain. Dan waktu itu ramailah anak muda nak berkahwin kerana terinspirasi dengan lagu-lagu hot cinta-cintun yang dinyanyikan pada waktu tersebut. Kalaulah anda nak kembali hidupkan semula nostalgia tu tahun depan, ada satu konsert yang akan buat anda rasa kembali ke zaman lalu, konsert Nostalgia Sri Kandi, Hijaz dan juga UNIC pada 10 Januari 2026, 8 malam bertempat di Dewan Tengku Chancellor Universiti Melayu.